dengan diperkuatkan dengan 5 buah kamera, disediakan oleh 20 orang kru produksi, siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, yang berhormat menteri-menteri dan yang berhormat timbalan-timbalan menteri, ketua-ketua setiausaha kementerian dan ketua-ketua jabatan, ashabul fadilah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, dan tidak dilupakan para penonton setia rancangan Forum Perdana Ehwal Islam TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami, pentas Forum Perdana Ehwal Islam, kerana saudara semua terus kekal setia memilih kami, Forum Perdana Ehwal Islam, forum bicara wara terbaik di RTM, sebagai majlis ilmu pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana malam ini kita bersiaran secara khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kali ke-61 yang tentunya bersiaran dari Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Masjid ini tentunya merupakan ikon kerahmatan Islam di Malaysia, alhamdulillah. Dan tentu sekali pada malam ini para penonton, kita akan merungkai sebuah topik dan tajuk yang sangat indah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2018. Untuk mengetahui apakah akar perbincangan kita, mari kita saksikan segmen bingkisan yang diteraju oleh Ustaz Hairul Hisham. Dipersilakan. Saya mesti memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan membawa kembali dari London tarikh kemerdekaan tanah Melayu, iaitu pada 31 Ogos 1957. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Merdeka! 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 Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup mengerti dan berbudi. Dan bumi akan subur, makmur dan mewah jika kita bekerja dan berikrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendakap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan dalam alam baru, semangat kita wajar padu berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa. Bangga kerana merdeka, megah kerana bahagia. Sudah 61 tahun, Malaysia bebas dan berdaulat. Tapak semaya negara bangsa Melayu, Cina, India, Gadazan dan Iban terus erat memegang tali perpaduan, membina Malaysia yang baharu tanpa ada sangsi mahupun perasaan mementingkan diri. Kerana setiaku di sini hanya untukmu Malaysia, tanpa berbelah bahagi. Ini anugerah Sang Pencipta, amanah dan nikmat kemakmuran yang perlu dipelihara sebagai khalifah di muka bumi. Ada tanggungjawab mempertahankan nusa dan bangsa. Sayangilah Malaysia kerana mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Kalaulah semua orang di Malaysia mengibar jalur gemilang di waktu kita merayakan Hari Kemerdekaan, maka Malaysia akan lebih meriah dan kita akan lebih rapat hubungan kita antara kita. Sayangi Malaysiaku, para penonton dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah akar perbincangan yang kita akan berbincang selama 1 jam 30 minit perbincangan kita. Dan tentunya program kita pada malam ini, hadirin semua, dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad dan ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Sayangi Malaysiaku juga merupakan slogan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Baik hadirin semua, untuk kita memugarkan perbincangan kita pada malam ini,
bersama-sama kita semua ialah 3 bintang ilmuwan yang akan membicarakan topik ini secara mendalam. Saya perkenalkan tokoh ataupun bintang ilmuwan kita yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh, merupakan pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana perasaan Prof nak sambut merdeka tepat 12 malam ni? Bila melihat yang amat berhormat Tun dan isteri kesayangan ada depan mata, saya lupa esok merdeka. Masya-Allah. Rasa gembira, rasa gembira dan teruja sekali. Ya, teruja insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Madya kerana memberikan masa bersama dengan kami semua warga Putrajaya. Dan para penonton sekalian, ahli panel kita yang kedua juga tidak asing lagi. Saya perkenalkan beliau Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Ridwan, merupakan seorang pendakwah dan juga seorang usahawan busana Muslim. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, khair. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Bagaimana program besok Hari Merdeka, di mana jadualnya Ustaz? Esok sebelum subuh saya bergerak ke Pahang. Ada program? Ada bersama dengan, ada grup kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana memberikan kesempatan bersama dengan kami. Dan para penonton sekalian, ahli panel kita yang ketiga juga tak asing lagi dalam dunia dakwah di Malaysia. Saya perkenalkan Ustaz Ilyas Ismail, pendakwah muda di Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal gayat kata muda tu. Sentiasa murah dengan senyuman Ustaz Ilyas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Ilyas, Ustaz Ashraf, Prof telah bersedia untuk kita memulakan gelangan bicara kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita mulakan dengan Profesor Madya terlebih dahulu. Prof, alhamdulillah kita di Malaysia kita berasa sungguh syukur dan nikmat kerana nikmat kemerdekaan yang kita ada hari ini, alhamdulillah. Dan tentu sekali kita tak sabar-sabar untuk menunggu, ya. Tentu sekali detik 12:30 malam ini untuk kita sambut kemerdekaan. Mungkin di awal gelangan bicara ini, Prof boleh membugarkan kefahaman kita semua. Bila kita sebut Hari Merdeka, nak sambut kemerdekaan, apa yang kita mesti faham takrif ataupun makna merdeka, Profesor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihargai pengudah cara Ustaz Haji Muhammad Zarifi, yang saya kasihi panel gandingan Malam Merdeka Ustaz Ashraf dan juga Ustaz Ilyas, yang kita amat sayangi, yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir, dan juga yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah, yang berhormat menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, div-div kehormat, warga masjid dan sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, merdeka bukan sekadar satu rasa. Dia tidak ada tempoh masa, boleh jadi kekal sampai bila-bila, boleh juga tamat serta-merta. Tetapi selagi mana seorang individu itu mempunyai perasaan, boleh berbicara, boleh berkata-kata dan boleh bertindak tanpa belenggu, dan ia dibimbing oleh agama, dibimbing oleh norma, budaya dan undang-undang yang adil, maka itulah merdeka. Ya, jadi insya-Allah takrifan merdeka ini kalau kita fahami dengan tepat, maka kita akan ingat bagaimana kepimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu cicit kepada Khalifah Umar Al-Khattab dari sebelah ibunya Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Yang mana bila mana dilantik sebagai seorang khalifah Bani Umayyah pada tahun 717 Masihi. Ya, beliau melihat bahawa negara-negara Islam pada ketika itu, ya, namanya negara Islam, ya, tetapi rakyatnya tidak hidup di atas syariat Islam yang sebenar, tetapi dimomokkan sebagai itulah Islam, ya, sebagai contoh. Jadi hal ini menjadi satu KPI kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjadikan pemerintahannya pada masa itu sebagai pemerintahan yang benar-benar mengikut norma agama. Dan ini kita perlu fahami juga bagaimana merdeka kepada sesebuah negara, ya. Dan merdeka bagi sebuah negara adalah bila mana negara itu bebas dari penjajahan dan ditadbir oleh rakyat negara tersebut sendiri. Ya, jadi itulah yang
insya-Allah yang berlaku di negara kita mudah-mudahan berpanjangan ya, dan kita kena ingat juga bila mana sebuah negara itu merdeka tidak semestinya rakyatnya merdeka. Ada negara yang tidak merdeka tapi rakyatnya merdeka. Jadi gabungan yang sebenarnya merdeka ialah bila mana sebuah negara itu merdeka dan rakyatnya juga merdeka. Dan dengan itu kita perlu fahami bagaimana menjadi seorang rakyat yang berjiwa merdeka. Ya, kerana tanpa jiwa yang merdeka, maka kitalah sebenarnya yang membelenggu perasaan, perkataan dan perbuatan kita ya, daripada membantu sesebuah negara untuk mencapai apa jua matlamat. Ya, dan insya-Allah kalau kita fahami apa yang disebut oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu, ya, katanya bagaimana kamu memperhambakan manusia sedang mereka diperanakkan dengan bebas. Ya, justru merdeka ini sangat berkait dengan keadaan tidak ada siapa yang diperhambakan. Semua orang berhak diadili, terutama hak-haknya yang asas sebagai seorang manusia. Ya, dan insya-Allah kita ke arah itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, pendengar sekalian, begitulah pembukaan yang sangat memberikan informasi dan kefahaman kepada kita. Apabila kita hendak menyambut kemerdekaan, kefahaman inilah yang mesti kita pegang, seperti yang bagaimana Profesor Madya telah terjemahkan kepada kita, bagaimana kemerdekaan kita ini ialah rakyatnya merdeka dan negara juga merdeka. Dan tentu sekali kemerdekaan kita ini masih dikawal oleh agama, norma, budaya dan undang-undang. Ya. Baik, para sekalian, saya nak lanjutkan kepada Ustaz Ashraf. Tema yang dipilih oleh kerajaan Malaysia untuk kita sambut Hari Kebangsaan besok ialah Sayangi Malaysiaku. Mungkin Ustaz boleh berikan kepada kita semua, warga Dewan, bagaimana mungkin ada contoh cuplikan daripada ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis ataupun mungkin yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang cinta kepada negara. Ustaz Ashraf. Baik, terima kasih Ustaz Zarifi. Yang berhormat Tun Dr. Mahathir beserta dengan isteri yang bahagia Tun Dr. Siti Asmah, Menteri, Divdi Kehormat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Tajuk ni tentang sayangi Malaysia. Saya baru balik daripada Indonesia. Waktu saya sekolah rendah, tajuk ni sebenarnya tajuk yang sentimental. Waktu saya sekolah rendah, saya orang Penang. Ya. Saya pergi kat kaunter, saya tengok perhimpunan sambutan Hari Kemerdekaan, Independence Day. Ya. Orang Indonesia. Mereka berdiri menyanyikan lagu negara mereka dalam keadaan menangis. Sekolah rendah, saya masih sekolah rendah, saya tak faham. Saya baru balik baru ni. Kita 31 Ogos, kita sambut merdeka. Indonesia 17 Ogos, mereka sambut kemerdekaan mereka. Saya pulang, saya berbincang. Sebab saya mula cerita kepada mereka tentang saya berniaga. Bila berniaga, dia akan cerita kait datang ke Indonesia ke mana. Akhirnya terkeluarlah Tanah Abang Jakarta. Lalu bila kita bincang-bincang, terkeluar rupanya di situ ada satu tempat sejarah tentang kewujudan idea-idea yang sangat besar. Antaranya kewujudan Kiai Ahmad Dahlan dengan penubuhan Muhammadiyah. Dengan tertubuhnya Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar perkumpulan antara kaum muda dan kaum tua. Kita akan kenal Syekh Al-Hadi. Saya orang Penang, saya kenal sangat dia. Rumah dia duk ada lagi. Tapi bila kita dengar cerita macam ni, ketika itu kita baca antara satu idea yang dulu saya fahami, perbezaan antara Islamis dan nasionalis dulu. Lalu saya buat kesimpulan awal. Akhirnya pada hari ini dengan pembacaan demi pembacaan, tuan-tuan, saya faham kenapa apabila dibincangkan tentang hadis hubbul watan minal iman, walaupun majoriti ulama mengatakan hadis itu la aqif alaih, kami tidak mengetahui daripada mana, kata Imam Sakhawi, Mazzagani mengatakan tak tahu daripada mana datangnya hubbul watan minal iman, tetapi kenapa Kiai Haji Asy'ari, Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama yang mengembangkan agenda kemerdekaan sampai agenda kemerdekaan mereka tersebar sampai ke tanah Melayu kita, sampai ke Malaysia kita. Bila saya cek balik, rupanya hadis itu dhaif, tetapi maksudnya benar.
Tidak heran Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW apabila diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nabi keluar pada Mekah. Tuan-tuan pernah tengok cerita, bila Maulid orang akan cerita, Ma'al Hijrah orang cerita. Keluar daripada Mekah, waktu itu Nabi 2-3 kali Nabi pusing belakang. Maka sahabat Nabi Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pusing ke belakang ya Rasulullah? Nak pergi, kita pergi ke depan, move forward, move on." Orang muda kata move on. Tapi Nabi kata, "Kalaulah tidak kerana orang Mekah menghalau aku tidak akan keluar." Nabi Ibrahim AS, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amanah minhum." Ada sentimen siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun. Saya orang Penang, saya teringin nasi kandar Penang. Dia teringat, tak boleh nak ubah. Sentimen ni tuan-tuan akan ada. Nabi Ibrahim dia berdoa, "Ya Allah, kau bagilah rezeki kepada orang yang beriman duduk kat Mekah ni." Sentimennya ada. Yang salahnya ialah apabila kita meletakkan ada unsur asabiyah, kesalahan, kesilapan di pihak kita, kita membenarkan walaupun dia silap dengan sebab itu ada suku ataupun negara kita. Itu yang silap. Itu bukan asabiyah. Suka dekat negara bukan asabiyah. Ini dibincang oleh panjang. Saya baru baca buku Soekarno, Islam Sontoloyo. Sangat bagus. Kritikan yang pedas, tetapi dia sangat menarik untuk orang yang cintakan negara. Ya. Maknanya Ustaz Ashraf, tentu sekali apabila kita cintakan negara, sayangkan tanah air, inilah juga yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu perkara yang dianjurkan dalam agama. Begitu Ustaz? Naqata auda. Nabi nampak Madinah, Nabi balik daripada musafir. Ya. Idza qadima min safar, Nabi nampak Nabi naqata auda. Nabi cepat-cepat bawa kuda Nabi. Ya. Menunjukkan Nabi suka, Nabi sayang. Itu fitrah. Bila Ustaz Ashraf menceritakan kepada kita hadirin sekalian tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Makkah Al-Mukarramah, kalaulah bukan kerana Rasulullah diusir, ya, Nabi tidak akan tinggalkan Makkah Al-Mukarramah. Dalam riwayat mengatakan kepada kita penonton sekalian, ya, bagaimana Bilal ibnu Rabah diriwayatkan beliau apabila berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sehingga demam beliau kerana teringatkan Makkah Al-Mukarramah. Baik, Ustaz Ilyas, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Ya. Lama menunggu giliran Ustaz. Saya faham. Baik Ustaz, mungkin boleh Ustaz lanjutkan perbincangan kita. Ya. Kita berasa sangat bertuah dan bersyukur di Malaysia. Kita hidup dalam kemajmukan rakyat, ya. Pelbagai bangsa, pelbagai agama, keturunan dan seumpamanya. Ini menyebabkan menunjukkan kita kaya, ya, kaya kita ini. Mungkin Ustaz boleh perincikan, kongsikan dengan kita semua, bagaimanakah untuk kita meneruskan keharmonian antar kaum dan agama khususnya di Malaysia? Ustaz Ilyas. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zarifi, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang Amat Bahagia Tun Dr. Siti Hasmah, menteri-menteri dan seluruh pimpinan negara yang dimuliakan dan juga para penonton yang dimuliakan, barisan panel bicara wara Profesor Madya Dr. Nik Salida, sahabat saya Ustaz Ashraf, para penonton semua. Sebenarnya dalam hidup, kalau kita lihat terutamanya dalam konteks negara kita ni, keunikan Malaysia ni adalah kerana terdiri daripada pelbagai bangsa, keturunan, budaya, dan ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah Taala berfirman, dan kami menjadikan manusia ini, menjadikan kamu semua dalam keadaan berpuak-puak, ada bangsa-bangsa, ada suku kaum yang tersendiri. Cuma Ustaz Zarifi, ya, persoalannya ialah bagaimana kita boleh menguruskan perbezaan ini. Islam memberikan panduan. Ingat, berbeza bukan bererti bermusuh. Saya ulang, ya, berbeza. Kalau Indon berbeda lah, kan? Berbeza bukan bererti bermusuh. Tetapi perbezaan ini adalah satu keunikan yang perlu diraih dan dihormati. Sebagai contoh, nak menyatukan kayu dengan kayu, mesti paku. Kalau nak menyatukan di antara batu dengan batu, simen. Kalau nak menyatukan di antara hati dengan hati, apa dia? Apa Ustaz? Suspend. Iaitu keimanan, iman. Apa itu iman? Kasih sayang. Sebab tuan-tuan, dalam hidup ini, walaupun kita berlainan pandangan dan fahaman, tetapi yang menyatukan kita adalah soal kasih sayang.
Sebab itu tuan-tuan, diajarkan kita dalam hidup ini dua prinsip utama. Yang pertama sekali ialah jangan bajet bagus. Orang sekarang kata ya, jangan perasan bagus. Jangan mengangkat, orang kata masuk bakul angkat di sini apa, angkat bakul sendiri ya. Jangan perasan bagus dengan background kita, latar belakang kita. Menghormati orang lain tu yang penting. Dalam surah An-Najmi ayat 32 Allah sebut, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu menganggap diri kamu suci. Jangan anggap diri kamu ni bagus sangat Kerana apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita. Apa kata beliau? Jika kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, maka anggaplah bahawa dia itu telah banyak amal, banyak pahala berbanding kamu. Jika kamu bertemu dengan orang yang lebih muda, anggaplah bahawa dia kurang dosa berbanding yang sudah tua. Jika kamu bertemu dengan orang yang non-Muslim, orang yang bukan atau belum Islam, anggaplah bahawa mungkin satu hari nanti hidayah hinggap di hatinya dan dia lebih Islam, lebih bagus daripada kita. Nampak? Ini agama mengajar kita jangan ada perasaan bagus dalam hidup. Itu yang pertama. Yang keduanya, agama mengajarkan dalam suasana hidup majmuk ini, yang keduanya ialah layan semua orang dengan kasih sayang. Saya kira kita di Malaysia ni, Ustaz Zarifi ya, menarik kita ni. Kita tiap-tiap negeri ada keunikannya. Termasuklah dari segi dialek cakap semuanya. Orang Kedah ni, dia kalau saya orang Kedah, tu yang dia semangat semacam tu. Orang Kedah kalau dia cakap, hujung G mesti hilang lah. Dia Kambin, dia Kunin, G mesti hilang. Kalau betul pure Kedah pasal G kita orang Terengganu ambil. Orang Terengganu kalau naik van 7 orang tambah seorang, lapang. Lapang. Bukan lapang ni, lapang. Ya, jadi itu satu yang kita katakan keunikan. Yang mana kalau kita raikan dengan kasih sayang, itulah yang akan mengharmonikan dalam suasana kita meraihkan kemerdekaan. Wallahu a'lam. Baik, maksudnya Ustaz Ilyas, dalam kemajmukan dan perbezaan kita ini, kita mesti membesarkan persamaan kita dan mengecilkan jurang peribadaan kita. Baik, hadirin semua, banyak lagi percaya perkara yang kita nak ulaskan selepas ini. Kita berjeda seketika. Para penonton setia rancangan Forum Perdana Ehwal Islam TV1, malam ini kami bersiaran dari Masjid Putra Putrajaya dan alhamdulillah untuk makluman semua, Masjid Putra Putrajaya telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang masjid ini berkonsepkan Timur Tengah dan tradisional Melayu. Masjid ini mula dibina pada Jun 1997 dan diserahkan kepada Jabatan Kemudian Islam Malaysia JAKIM pada 1 September 1999 dan secara rasminya masjid ini telah beroperasi sejak 30 Ogos tahun 2000. Alhamdulillah, Masjid Putra Putrajaya menjadi ikon rahmatnya Islam di Malaysia ini. Alhamdulillah.
Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk ke blok kedua perbincangan kita. Kita nak teruskan bagaimana ada warga negara Malaysia yang sekarang ini berada di luar negara yang menyaksikan program kita dan ingin berinteraksi dengan bintang ilmuwan kita. Saya serahkan kepada penerbit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton forum perdana sekalian. Nama saya Zul Izzati binti Zainal Kifli dan saya merupakan graduat kejuruteraan Sistem Mekanikal di Tokyo University of Agriculture, Jepun. Saya kini berada di Stesen Omiya, salah sebuah stesen utama di Bandar Saitama, Jepun. Berkenaan dengan topik perbincangan tema forum perdana kita pada malam ini, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada para panel yang dihormati sekalian. Seperti yang sedia maklum, pelbagai inisiatif telah diadakan oleh pelbagai pihak bagi menjayakan program sambutan kemerdekaan pada setiap tahun. Namun, bagaimanakah cara untuk memainkan peranan khususnya sebagai individu untuk menerapkan rasa nikmat kemerdekaan itu dengan lebih mendalam? Saya berharap dengan soalan ini, para panel dapat memberikan jawapan yang setimpal agar golongan-golongan muda seperti saya dapat merasai dengan lebih dalam apakah itu erti kemerdekaan. Sungguh pun, Malaysia telah mengecapi kemerdekaan 61 tahun yang lalu. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sayangi Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Zul Izzati binti Zainal Kifli, rakyat Malaysia yang berada di negara Jepun, ya, Profesor, Ustaz, yang memberikan pandangan dan juga akhir tadi beliau telah mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita rasa seronok ya Profesor mendengar ya rakyat Malaysia yang berada di negara Jepun yang meluahkan rasa hati gembira beliau bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, soalan ini saudari Zul Izzati telah tujukan pada Profesor Madya, Dr. Nick, tentang dalam konteks beliau sebagai seorang individu. Bagaimanakah caranya beliau untuk dan kita semua tentunya untuk kita menunjukkan rasa syukur dan kita mengisi kemerdekaan? Ya. Profesor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat ahli panel tadi rupanya tanya soalan. Panjang lebar ya soalannya dan bersemangat sekali. Ya, dan mungkin ini adalah semangat merdeka sebenarnya. Betul. Yang kita semua malam ini pun turut bersemangat. Betul. Yang pertama sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu tahu matlamat yang ingin kita capai dengan duduknya kita di negara Malaysia ini. Ya, iaitu kita mahu menjadi satu bangsa yang bersatu, ya, yang berkongsi matlamat yang sama, dan kita perlu jelas apa matlamat yang kita akan bawa. Ya, justru dengan itu sebagai individu ada 5 komitmen yang paling utama, ya, mudah-mudahan dia boleh membantu kepimpinan dan juga diri kita sendiri untuk memimpin. Yang pertama sekali ialah dari sudut akalnya itu kita mesti menjadi seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif. Ya, kerana dengan inovasi inilah sebenarnya kita menggalakkan diri kita berfikiran dan bercita-cita tinggi. Kalau kita menilai Ibn Sina sebagai contoh, seorang pakar perubatan, seorang ahli falsafah, yang mana digelar sebagai bapa kedoktoran oleh penulis-penulis barat. Ya, dan bukan mudah sebenarnya orang kita diiktiraf sebegitu rupa. Bahkan karya beliau sebanyak 250 buah, yang mana 116 daripadanya adalah tentang perubatan. Ya, dan kalau kita maklum juga Al-Qanun fi Tibb, ya, iaitu rujukannya tentang perundangan kedoktoran ataupun peraturan perubatan itu mempunyai 14 jilid lebih kurang, yang mana dia terus menjadi rujukan kepada pakar-pakar dalam bidang perubatan sehingga hari ini. Jadi ini adalah satu contoh individu yang dia membawa dirinya, ya, yang akhirnya boleh memberi sumbangan kepada sebuah negara, bukan saja negara tetapi seluruh umat Islam sebenarnya. Dan yang kedua, sebagai individu kita perlulah menjadi seorang yang sentiasa berfikiran dinamik, sentiasa positif, ya, sentiasa progresif. Ya, untuk kita membawa, sebab kita ingat adanya ataupun hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita adalah untuk membimbing kita menjadi manusia yang berkualiti tinggi. Bukanlah hadirnya Rasulullah itu untuk menghasilkan manusia yang lemah.
Ya, bukan untuk menjadikan manusia yang berfikiran tertutup, bukan menjadikan manusia yang tidak mahu menganalisa, tidak mahu meraihkan sebarang bentuk ilmu dan tidak mahu menerima perbezaan, sehingga kan apa jua perbezaan kita anggap salah kerana tidak sama dengan apa yang kita pandang. Ya, jadi hal ini adalah satu perkara yang tidak memberi keuntungan kepada pembinaan sebuah negara, dan dengan itu kita ingat ya, tidak ada misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk membimbing ataupun untuk menghasilkan manusia ya yang bergelar seorang muslim yang merosakkan negara, yang merosakkan masyarakat ya ataupun yang akan memusnahkan masa depan sesebuah kemerdekaan. Yang ketiga, individu mestilah juga akur kepada etika dan undang-undang yang adil. Kerana inilah batasan di mana kebebasan yang kita boleh bawa. Ya, kenapa kita mesti tertakluk kepada perundangan yang adil? Kerana itu menjamin kemaslahatan orang lain yang lebih besar dan menyeluruh. Ya, memang kita ada kebebasan sebagai individu, tapi bila mana bertentangan dengan kebebasan masyarakat, ya ataupun boleh membinasakan satu komuniti yang lebih besar, maka mungkin kita perlu menarik diri daripada mempertahankan hak kita sebagai seorang individu kerana kita memikirkan negara. Kemudian yang keempat, kita mesti menjadi orang yang berdikari. Biar orang bergantung pada kita, jangan kita asyik bergantung pada orang. Ya, sebab ini konsep kedua hasanah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah supaya kita menjadi contoh, bukan kita yang sentiasa mencari contoh sampai sudah tak jumpa ustaz. Ya. Dan yang terakhir ialah berani menegakkan kebenaran ya, kerana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ya, Islam ini memang asalnya asing, datang dalam keadaan yang sukar diterima oleh orang ramai dan akhirnya juga mungkin akan menjadi asing, dan bahagialah orang-orang yang asing. Kalau kita melihat perspektif sesuatu perkara berbeza daripada kebanyakan orang, sedang kitalah yang betul, maka teruskan. Wallahu a'lam. Okey, bagaimana Profesor Madya telah memberikan kefahaman kepada kita, tentunya bagi kita dalam konteks individu, kita mestilah kita mempertingkatkan keupayaan kualiti diri kita. Ya, dan tentu sekali lah untuk kita mempertingkatkan keupayaan kualiti diri kita, tentulah dengan kita memperbanyakkan bahan bacaan untuk meningkatkan keilmuan kita. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berlintas langsung lagi dengan sahabat kita yang berada di luar negara yang ingin memberikan pandangan dan juga soalan kepada bintang ilmuwan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris, pelajar perubatan di bumi Rusia ini. Seperti para penonton dapat lihat di belakang saya ini ialah Tugu Vladimir Ilyich Ulyanov ataupun lebih dikenali sebagai Vladimir Lenin. Beliau adalah antara tokoh awal dalam pembentukan negara Soviet Rusia. Ketika pembentukan negara Soviet Rusia, beliau telah menutup sempadan Rusia daripada dimasuki oleh orang luar kerana beliau berpendapat bahawa orang luar akan mencemarkan pemikiran rakyat di sini. Jadi soalan saya pada hari ini ialah, sebagai rakyat Malaysia yang menuntut di luar negara, apakah peranan kita agar dapat menunjukkan imej negara kita yang baik terhadap rakyat di sini? Sekian sahaja daripada saya, Haris bin Hermi, dan sebidarnya Dobry din. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Haris Hermi, seorang anak muda yang bercakap mengemukakan idealisme beliau, dan tentu sekali kita rakyat Malaysia berasa berbangga dengan pandangan ataupun dengan sikap beliau, dan tentunya sekali soalan beliau yang beliau ajukan kepada Ustaz Ashraf tadi. Dalam konteks beliau sebagai seorang penuntut di luar negara, Ustaz, ya, berada di negara orang, membawa banner ataupun membawa kibaran jalur gemilang, bagaimanakah cara beliau sebagai penuntut Malaysia di luar negara untuk menyumbang dalam mengisi kemerdekaan? Ustaz Ashraf, soalan ini kepada Ustaz. Baik. Sebelum tu saya nak ucap tahniah bagi jemaah haji Malaysia baru ni. Sampai dipujilah Ustaz Zarifi balik, Dr. Mujahid balik. Puji oleh kerajaan Arab Saudi, kata jemaah haji Malaysia, dia balik-balik, dia bersih dulu kemah Mina. Yang tu pun dah kita kata seronok dah. Dan kita kalau sebut tentang orang duduk kat luar, jadi kita dekat Malaysia ni kita tak nampak macam mana perasaan orang di luar sana. Ya. Tahun lepas kita berkongsi sambutan Hari Kemerdekaan dengan sambutan Raya Haji.
Orang berkumpul di Arafah, diceritakan jemaah haji tahun lepas sebut bagaimana keadaan mereka menyanyi lagu negaraku di Mekah. Boleh menangis. Dia kata menyanyi kat Malaysia tak menangis, menyanyi kat Mekah menangis. Mungkin duduk kat luar dia teringat dekat Malaysia ni macam mana. Dia rasa lain macam. Ya, baru dia tahu betapa sayangnya duduk dekat bumi sendiri ni. Baik, tuan-tuan ataupun kita kata sahabat kita yang bertanya. Tidak menjadi alasan untuk kita bila kita duduk kat luar tidak boleh memberi sumbangan. Sedangkan gerakan-gerakan yang memerdekakan tanah Melayu ini ramainya datang daripada pelajar-pelajar daripada luar negara. Kesan daripada Islamisasi antaranya Jamaluddin Al-Afghani dan juga kisah-kisah Rashid Redha sampai kepada kita. Kisah-kisah tentang daripada kerajaan Kamal Atatürk dan sebagainya. Memang ada benda-benda yang menjadi polemik di negara kita. Tetapi dia memberi kesan kepada kita bagi pelajar-pelajar yang keluar daripada negara Malaysia ini. Tuan-tuan ataupun pelajar yang berada di sana yang tanya soalan tadi. Mohandas Karamchand Gandhi, dia belajar undang-undang di London. Tapi dia balik membawa idea membebaskan India. Kita jangan lupa Abu Hassan Munas, orang yang kita panggil dengan Tok Janggut, belajar di Mekah. Dia pulang membawa amanat daripada Tok Gurunya. Tok Gurunya Syekh Ahmad Al-Fatani memerdekakan Kelantan daripada British, daripada Siam, dan cerita-cerita ini sampai pada kita. Kita jangan lupa Tunku Abdul Rahman. Ada isu-isu tentang dia pulang daripada pengajiannya di Cambridge dan sebagainya. Mereka ini duduk kat luar. Tetapi mereka pulang dan membawa agenda kemerdekaan. Itu bagi pelajar. Bagi orang yang duduk di sana nak buat apa? Dia tanya, Ustaz, macam mana kami nak tunjuk imej yang baik? Kami nak tunjukkan negara kami bagaimana? Kita akan menjadi ikon negara kita sendiri. Kalau kita duduk di sana, kita akan membawa muru'ah. Orang Islam dia ada muru'ah. Dia ada maruah. Dia pergi ke mana-mana, jati dirinya kuat. Tak semestinya dia pergi ke satu negara, tak semestinya dengan tengkolok. Walaupun tengkolok itu satu simbol sayangnya dia pada negara, dengan samping dan sebagainya. Tetapi kalau dia pergi, membawa cerita tentang betapa buruknya pelancong-pelancong Malaysia. Satu benda yang menyakitkan kita. Apabila isu-isu kes tentang pelancong-pelancong pergi ke negara maju, tentang kita tidak pandai menjaga kebersihan, benda itu mengguris hati orang Malaysia di sini. Begitulah juga kita pesan kepada diri kita dan juga orang yang bekerja di sana. Sampaikanlah cerita-cerita kebudayaan yang baik berkenaan dengan negara kita. Kita faham ada baik dan buruknya, tetapi kecintaan kita tidak boleh menjadikan kita melupakan tanah air kita. Kita bawa, tunjukkan imej yang baik, bawa kualiti pekerjaan yang baik. InsyaAllah kita akan faham kenapa begitu dulu orang begitu sayang dengan negara sampai sanggup mati. Saya sampai hari ini tak boleh terima, tak boleh faham macam mana sejarah angkat kepala Datuk Abu Hassan Haji Hassan Munas, Tok Janggut dalam universiti di London, angkat kepalanya, diusung daripada Pasir Putih sampai ke Kota Baru. Dibawa jenazahnya, dikatakan pemberontak dan penderhaka. Walaupun ada sejarah mengatakan bukan ia itu adalah pembunuhan karakter untuk dia. Cerita tentang Raja Abdullah, jenazahnya yang diceritakan Sultan Abdullah, Nyah Ibrahim, dibuang di Pulau Sicily. Sampai hari ini kita tak boleh nak terima. Macam mana mereka boleh berjuang sampai tahap macam tu? Sedangkan kita bila cerita tentang kemerdekaan, kita tidak ada langsung roh. Tidak ada langsung roh untuk teringat. Anak muda bila cerita tentang kisah ini, mereka tak rasa langsung. Kita cerita kepada mereka macam mana Ibu Zain, seorang wanita umur 17 tahun, dia telah membawa orang mengaji Quran, lebih daripada mengaji Quran, bukan setakat mengaji, bahkan mengkaji pada zaman dia. Kita dengar cerita tentang macam mana Tok Paloh, Datuk Bahaman, sanggup mati. Abdul Rahman Limbong diusung dalam kenderaan, dikatakan pemberontak dan penderhaka. Saya tak boleh bayang, mereka duduk dekat Mekah, mereka balik, mereka bawa agenda kemerdekaan dalam keadaan dihina begitu teruk. Dan pada hari ini, nama mereka dilakar dengan nama-nama yang baik. Ada orang tanya, Ustaz, apa hukumnya apabila mereka mati dalam keadaan begitu? Saya tanpa segan silu untuk jawab, mereka adalah syuhada. Syuhada, mereka mengorbankan nyawa mereka. Sebab itu bila kita jalan, saya pergi ke Aceh daripada Medan, sepanjang bandar mereka ada makam pahlawan. Sepanjang bandar mereka ada makam pahlawan. Dan mereka memberitahu, sekiranya hari ini ada orang yang melakukan korupsi, ada orang yang melakukan rasuah, mereka akan dipenjarakan di hadapan makam pahlawan. Supaya mereka boleh melihat bagaimana pahlawan itu daripada negara tidak ada apa-apa. Mereka memberi nyawa mereka. Tapi pada hari ini negara kita sudah kaya, kamu mengambil dan mengauknya, masukkan dalam poket kamu. Menunjukkan bahawa macam mana orang dulu begitu cintakan negara mereka. Dan tak mustahil orang yang bekerja dan belajar di luar negara juga mempunyai nilai patriotik yang sama seperti orang yang terdahulu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallahu ilaih. Allah kata akan ada, kamu akan tengok lelaki manusia yang membenarkan janji-janji Allah.
Ada. Dan kita pernah tengok ada orang bagi nyawanya, hartanya, mereka tak pulang. Jenazahnya dibawa pulang setelah berkali-kali diminta untuk pulang daripada Pulau Seychelles, daripada kerajaan British. Hari ini baru sampai. Allahu'alam. Cantik sekali bila Ustaz Ashraf menceritakan, mengangkat ikon-ikon negarawan-negarawan, ya, pahlawan-pahlawan negara yang berjuang menggadai nyawa mereka, ya, untuk mereka memberikan nilai kemerdekaan kepada kita. Alhamdulillah. Kita doakan, ya, para negarawan ini ditempatkan bersama dengan sekalian para syuhada dan orang-orang yang saleh. Cumanya bila soalan tadi tentang penuntut, saya nak dengar jugalah respon daripada Profesor Madya. Sebagai seorang guru kami semua, sebagai seorang penuntut, apakah perkara-perkara penting yang mungkin checklist senarai, mungkin 3 perkara lah yang mereka boleh buat, Profesor? Sebagai seorang yang ingin menjiwai rasa merdeka dan juga membina sebuah negara, ya, secara bersama-sama. Saya teringat bila mana Ustaz Ashraf menyebut Ibu Zain dan sebagai seorang pejuang hak-hak seorang wanita yang terpinggir pada masa itu. Ya, sebab itu dalam banyak penulisan di barat pun wanita digelar sebagai minta maaf saya sebut minority group yang historically disadvantaged, ya, bukan hanya kerana mereka memilih untuk dipinggirkan, tetapi kadang-kadang mereka terpaksa akur dengan kehendak masyarakat yang terlalu maskulin. Jadi dengan itu wanita pada asalnya tidak berada di public sphere yang ada sekolah contohnya, mereka berada di rumah. Ya, jadi Ibu Zain sebagai seorang anak kepada ayahandanya Mushi Sulaiman, seorang guru sekolah, ya, yang mana bila dia seorang guru dia boleh bawa anak perempuannya ke sekolah berbanding dengan orang lain yang bukan seorang guru, ya, jadi anak-anak perempuan tidak bersekolah. Justru dengan kelebihan yang ada, dengan keberuntungan itu, Ibu Zain membina sebuah sekolah dan membuka ruang kepada pelajar wanita untuk bersekolah, ya, di situ. Dan akhirnya kita lihat hari ini kebanyakan institusi pendidikan didominasi oleh wanita. Dan ini kerana wanita selesa berada di sekolah, ya, kerana surroundingsnya, kerana ambience-nya yang begitu feminin. Ya, kita seronok, kita suka. Sebab itu dalam bidang pendidikan kita lihat wanita tidak ragu-ragu lagi untuk ke depan dan terus berjaya cemerlang. Jadi dia berbalik kepada soal permulaan kejayaan seorang individu adalah ilmu. Ya, jadi kalau dia seorang pelajar yang bertanya soalan bagaimana untuk berjaya, jawapan yang pertama ilmu, jawapan keduanya ilmu, jawapan ketiganya juga ilmu. Wallahu a'lam. Begitu tuntas sekali nasihat daripada Profesor Madya kepada anak muda tentunya yang sekarang ini sedang menonton kami Forum Perdana Ulama Islam. Kita ada beberapa platform yang kita boleh tonton. Yang pertama tentulah di kaca TV RTM 1. Yang kedua tentulah di Facebook kami Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang menyiarkan secara langsung program kita pada malam ini. Baik, Ustaz Ilyas. Tentu sekali apabila pihak pimpinan, ya, memberikan agenda-agenda trust, ya, untuk kita terus move forward. Tentu sekali kita di pihak rakyat jelata mesti memberikan sokongan kepada agenda-agenda yang telah ditentukan oleh barisan kepimpinan negara. Komen Ustaz Ilyas. Baik. Terima kasih Ustaz Zarifi, ya. Sebenarnya dalam usaha untuk kita nak menuju negara maju ataupun untuk berjaya, semestinya kita orang Islam berjaya dunia dan juga bahagia di akhirat, pasti ada cabaran dia di sana. Saya ingat paling mencabar sekali dalam dunia akhir zaman ni adalah penggunaan media sosial lah, ataupun teknologi yang ada sekarang ni, kerana ia sedikit sebanyak mencabar keupayaan kita untuk mengendalikan teknologi yang ada pada hari ini. Sebab itu saya tertarik dibuat kajian, rupanya kita di Malaysia ini, Malaysia adalah di antara negara yang ke-10 dalam dunia paling banyak menggunakan handphone. Dan maknanya canggihlah kita tu. Cumanya kecanggihan atau teknologi bukan untuk dihapus, tapi mesti diurus. Sebab kita platform yang kita ada ini, kata Ustaz Zarifi tadi, mesti dia menjadi satu wadah, wasilah untuk menyampaikan dakwah yang sepatutnya. Namun apa yang kita lihat pada hari ini, rakyat Malaysia rata-rata menggunakan internet sekitar 24.5 juta orang. Maknanya ramai sungguh. Rakyat Malaysia kurang lebih 32.4 juta. Jadi ramai sungguh guna internet ni. Cabarannya apa Ustaz? Cabaran paling besar sekali ialah apabila tersebarnya berita-berita palsu, ataupun ini yang menjadi racun ataupun perosak dari dalam. Sebab itu kita dalam Islam, walaupun disebutkan sekarang ni kebebasan bersuara, rakyat bebas untuk bersuara, tapi bebas mesti ada batas. Jangan sampai bebas hingga terbabas.
Oh, sedap buat ayat Facebook ni. Bebas mesti ada batas. Jangan sampai terbabas. Apa dalam agama kita ajarkan, hurriyatul fardi mahdudun bi hurriyati ghairi. Kebebasan seseorang terhad dan tersekat dengan kebebasan orang lain. Contoh, kita nak menyanyi, contohlah nak menyanyi ke kita nak karaoke, kita ada suara kita, mikrofon kita punya. Memanglah kita menyanyi, mikrofon kita punya, suara kita punya. Tapi dia punya menyanyi ganggu jiran. Ganggu jiran. Mengamuk orang sebelah. Betapa ku cinta padamu. Contoh masjid tak berani banyak-banyak kan. Buat orang tension lah. Memang dia bebas. Tapi bebas dia menyusahkan orang lain. Sebab itu Islam, dia ada hak, dia ada had. Hak dia untuk bersuara, tapi dalam bersuara mesti ada had. Sebab itu Islam menggariskan dalam kita ini nak menyampaikan maklumat sesama kita, antaranya ialah yang pertama sekali, mesti terlebih dahulu bila terutamanya kita lah menerima satu berita bersifat sangka baik, tenang terlebih dahulu. Surah An-Nur ayat 12. Surah An-Nur ayat 12. Tenang, sangka baik terlebih dahulu. Dapat berita kata minyak naik. Oh, beratur queue habis dekat stesen minyak tu. Rupa yang naik tu minyak urat. Minyak angin yang naik rupanya. Baca WhatsApp tak habis. Ini masalah. Kita jadi gopoh. Sebab dalam agama mengajarkan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gopoh gapah itu daripada syaitan, bertenang-tenang itu dari Allah Ta'ala. Dulu ada satu kes heboh sekejap tentang cuaca di Malaysia akan sejuk. Orang ramailah maklum-maklum pakat pergi beli baju sejuk, jaket semua, takut sejuk lah macam kamera Highland. Dia kata rupa tak ada, berita palsu semata. Islam ajar prinsipnya tenang, sangka baik dulu. Satu. Yang keduanya, dalam hidup kita bermasyarakat, jangan busybody sangatlah. Jangan busybody. Benda ini disebutkan dalam Quran, surah An-Nur ayat yang ke-16. Surah An-Nur ayat yang ke-16. Jenis sikap-sikap setengah orang suka dia panggil stalk FB orang lah, nak tengok kawan ni apa. Dalam Islam, kita ini setakat hanya untuk jaga tepi kain orang, itu memang digalakkan. Masuk dalam kain janganlah. Itu haram hukum dia. Maknanya kita hanya sekadar untuk membantu sahabat atau kejiranan kita ke arah kebaikan. Dan yang ketiganya, pastikan kita ini dapat satu benda yang tidak pasti. Jangan disebarkan kerana benda itu boleh mengundang bahaya, mengundang kemusnahan pada kita masyarakat Malaysia khususnya. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Ilyas yang memberikan satu tazkirah dan juga satu peringatan kepada kita semua apabila kita menggunakan gadget kita ini. Tentu sekali dia ada adab dan akhlak yang mesti memandu kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik semua, kita berehat seketika. Kita baru selesai segmen yang lepas tu segmen keempat selesai insya-Allah. Sambutan kemerdekaan kat mana malam ni? Betul je. Kat mana? Tak tahu ni. Tapi baik saudara, kita dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang tentunya bersiaran secara langsung dari Masjid Putrajaya dan tentunya program kita ini adalah anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan program ini ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk kepada segmen yang ketiga program kita pada malam ini. Soalan kita nak terus berikan kepada Profesor Madya untuk terus memberikan ilmu, santapan rohani dan pengisian ilmu kepada kita. Kita nak buka soalan dulu kepada warga hadirin yang hadir ke Dewan Salat Utama Masjid Putrajaya. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang bahagia Tuan Dr. Fadil Muhammad dan isteri, Tuan Pengerusi Majlis dan ahli panel kita yang minta Allah sekalian. Syukur kita berada di bumi Malaysia yang aman damai ini. Jadi saya ada persoalan kepada ahli panel. Saya Wan Azham bin Wan Zainal Abidin daripada Semenyih, Selangor. Alhamdulillah. Dipersilakan saudara memberikan soalan kepada bintang ilmuwan kita. Baik, terima kasih Tuan. Soalan kita berkaitan dengan agenda reform dalam konteks negara. Saya rasa perlu juga disambut oleh masyarakat kita. Kalau sebelum ini kita tengok bila penubuhan dicadangkan oleh British untuk penubuhan Malay Union, jadi orang Melayu berkumpul. Ya. Saya rasa kebebasan suara rakyat itu perlu didengar. Ya, saya minta pandangan daripada ahli panel kita. Bagaimana Ustaz melihat keperluan masyarakat untuk menyambut agenda ini? Ya, itu saja daripada saya. Sebelum tu Tuan, nak tanya juga kepada bintang ilmuwan mana yang berkenan di hati untuk memberikan soalan tersebut. Okay. Boleh buat pilihan. Kalau saya cadang tadi nak pakai baju kuning juga tadi. Oh, warna kuning ya. Alhamdulillah. Jadi saya pada Imam Muda Ashraf sebab saya juga lulusan sama dengan beliau di Universiti Melaya. Alhamdulillah. Ini rakan se-universiti, alhamdulillah. Junior lah tu. Terima kasih Tuan. Baik. Baik, syukran. Ustaz Ashraf, sila sambut soalan daripada rakan se-alumni Universiti Melaya. Okey, baik. Cerita tentang reform, islah. Saya nak sebut satu benda. Apabila Nabi SAW, Nabi balik daripada perjanjian Hudaibiyah. Ini ada kaitan dengan umrah Nabi ketika Nabi nampak dalam mimpi Nabi, kita akan masuk Mekah. Akan berlaku kemerdekaan Mekah. Nabi nampak 6 Hijrah. Waktu itu Nabi pergi dan Nabi dihalang. Ya. Orang Arab ni dia tak pernah halang lah orang nak pergi buat haji. Dia akan bagi aja'altum siqayat al-haj wa imarat al-masjid al-haram. Bulan haram mereka takkan perang. Tapi Nabi ni dendam kesumat masih ada. Mereka tak bagi Nabi masuk. Sehinggalah diringkaskan cerita berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian tu tuan-tuan kalau kita tengok balik, memanglah nampak tak adil. Berat sebelah. Orang yang mana bila mana nak tulis surat Ali, Nabi kata Ali tolong tulis surat. Tolong tulis perjanjian ini, tulis bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, no, tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Tulis Muhammad Rasulullah. No, tak boleh Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdillah. Macam mana orang Madinah kalau pergi ke Mekah, dia tak perlu diminta pulang semula ke Madinah. Tapi orang Mekah pergi ke Madinah, kami boleh panggil dia balik datang ke sini. Perjanjian berat sebelah. Tapi Nabi tunduk. Nabi kata, jom kita setuju dengan perjanjian ini. Tuan-tuan, sehingga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu itu, dia tanya, siapakah ini? Adakah ini Rasulullah? Satu pertanyaan yang menimbulkan orang kata apa, polemik ketika itu. Ya. Kenapa dia tanya? Seolah-olah macam dia tak yakin. Kenapa Nabi boleh tunduk kepada satu kontrak perjanjian yang tidak adil ketika itu? Tapi tuan-tuan, Allah lebih mengetahui. Waktu itu Nabi keluar dalam keadaan sedih. Nabi kata, tak jadi buat umrah. Semua tahlul, semua cukur rambut. Tuan-tuan, orang jalan kaki daripada Madinah sampai ke Mekah. Mekah dah dekat dah, Madinah jauh. Tiba-tiba Nabi kata, tak jadi buat umrah. Cukur jambul kamu. Nabi balik, duduk dalam kemah, keluar kemah. 3 kali Nabi suruh. Seorang pun sahabat tak bergerak. Sehinggalah Ummu Salamah isteri Nabi kata, ya Rasulullah engkau keluar dan engkau cukur jambul engkau sendiri ya Rasulullah. Mesti akan diikut. Tuan-tuan, Nabi keluar, Nabi cukur, Nabi punya rambut. Maka waktu itu sahabat Nabi tak tergamak, maka mereka pun turut. Tuan-tuan, Nabi SAW pemimpin. Hampir berbelas tahun Nabi duduk di Madinah. Perjuangan Nabi nak memerdekakan Mekah waktu itu. Ada ketikanya menghadapi cabaran. Dan inilah yang ada pada hati Nabi SAW. Apabila sahabat Nabi yang percaya pada Nabi. Tapi mereka digoda dengan satu benda, waktu-waktu keadaan yang sukar. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol diri kita. Kita faham situasi dalam reform, mana-mana pun agenda reform. Pasti dan pasti ada halangan-halangan tertentu. Tetapi kita perlu move on, move forward ke depan. Untuk pastikan ada satu benda yang lebih baik. Seperti mana Nabi pulang ketika dalam Fathul Mekah. Ketika Nabi pulang daripada perjanjian Hudaibiyah, turunlah ayat Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Memberi isyarat bahawa ini adalah kemenangan yang besar. Akan berlaku satu hari nanti. Kamu akan masuk Mekah dalam keadaan aman. Baik, kita nak cerita pada hari ini. Reform ini telah dilakukan oleh ribuan orang. Ada yang pergi,
Ada yang mereka tinggalkan kita tanpa orang berbicara tentangnya. Sebab itu apabila Pak Buya Hamka menyebut, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Minta maaf sebut babi. Sebab dalam kritikan Pak Buya yang sangat kritis itu mengatakan, aku tak sebut khinzir. Kalau sebut khinzir, orang tak terasa babi. Dia nak kritik orang Nusantara waktu itu. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan keluar ke hutan mencari rezeki dan bekerja. Hidup ada matlamat. Janganlah kematian mematikan kita. Kalau kita tidak ada sumbangan langsung, kita tidak akan sama seperti Nabi Ibrahim yang hari ini kita cerita. Disebut wa tarakna alaihi fil akhirin. Namanya kekal lama. Salah satu sebab namanya kekal lama, pengorbanan dan sumbangan yang dia berikan. Maksudnya dalam dia melakukan perubahan, ada ketikanya cabaran itu ada. Dan kita nak semua orang duduk sekali, sama-sama. Kita akan terkenang. Tadi disebut tadi oleh yang tanya soalan tadi. Ya. Yang kita terkenang. Dato' On, Dataran Penggeram. Kita tak dapat nafikan, bukan dia seorang, dia panggil ramai-ramai dan tertubuhlah UMNO. Tak apa aku sebut no. Tertubuhlah. Tapi itu sejarah. Cerita tentang Mahat Ihya Syarif. Dr. Burhanuddin Al-Ilmi, Abu Bakar Al-Bakir di Gunung Semanggul. Kita tidak boleh menolak sejarah ini. Setiap orang ada sumbangan dia. Cerita tentang perjuangan-perjuangan mereka dengan susah payah mengumpulkan orang. Termasuklah kisah Ibu Zain yang diceritakan tadi. Ibu Zain kumpul masuk dalam hutan berseorangan. Kempen cerita kepada wanita-wanita. Kita jangan duduk saja dekat rumah. Keluar. Tuan-tuan boleh dengar cerita-cerita macam mana. Orang yang pernah dihalau keluar daripada bumi sendiri. Saya bagi contohlah kalau kita tengok current pada zaman sekarang. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia berada di Qatar. Pandangannya banyak berbeza dengan Emir Qatar. Tetapi kenapa mereka menjaganya? Salah satunya kerana pandangannya waktu itu agak menyimpang arus. Dia menyuruh tentang fiqh zakat yang begitu luar biasa fatwanya. Ijtihadnya tentang wanita-wanita keluar masuk ke dalam universiti. Disuruhnya tentang masyarakat Arab keluar. Kamu jadilah orang yang rajin. Bangkit umat Islam. Bangkit semayang taubat di atas dosa kemalasan umat Islam. Hari ini ramai orang berdosa dan tidak pernah menganggap dosa tentang malas itu satu dosa. Kita bangkit. Maka waktu itulah baru kita faham. Rupanya banyak tanah tergadai. Kadang-kadang bukan sebab kita tak cerdik. Ada cerdiknya. Tetapi kerana kemalasan. Dia ajar tentang keluarlah kamu daripada kelompok hanya untuk menjadi taklidik. Mengikut semata-mata. Tetapi ijtihadik. Idea-idea yang bernas dikumpulkan. Itulah dinamakan sebagai satu kumpulan. Dia tak boleh bersendirian. Susah. Ramai tokoh-tokoh seorang-seorang susah. Dia ada gerakan-gerakannya. Maksudnya, kalau kita nak maju ke depan, kita kena saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Insya-Allah kalau kita tolong-menolong, yang tak baik kita kritik, bukan mencemuh. Kita perbetulkan kerana kita sayang Malaysia, sayangi Malaysia. Alhamdulillah, saya kira ayat Al-Quran yang Ustaz Ashraf simpulkan, tuntaskan di akhir tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, menjadi satu teras kepada kita, iaitulah mestilah kita sentiasa bertolong-tolongan di atas perkara takwa dan perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nampak Profesor Ustaz Ilyas malam ni nada Ustaz Ashraf ni nampak berbeza sangat malam ni ya. Nampak semangat sungguh malam ni. Setuju Ustaz Ilyas? Ya. Masya-Allah, alhamdulillah. Muda. Saya kira ini suara orang muda, alhamdulillah. Baik, kita ada seorang lagi penyoal yang ingin bertanya soalan kepada bintang ilmuwan kita. Saya persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil wanita kita. Boleh perkenalkan diri? Okey, saya Nur Hidayah binti Rashid daripada Kajang. InsyaAllah saya ingin bertanya satu soalan. Ya. Yang mana seperti yang kita semua sedia maklum ya, pada hari ini yang mana sekiranya kita ingin mencari sesuatu maklumat semasa ataupun berita-berita, kita akan mencari melalui media-media sosial dan juga media-media cyber. Sehingga kita tak dapat membezakan sama ada berita itu betul ataupun tidak. Jadi benda tu boleh menyebabkan berlaku sedikit kegoyahan kepada penyatuan masyarakat kita dan juga negara kita. Jadi soalan dia adalah apakah persiapan yang boleh dilakukan oleh masyarakat kita hari ini? Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Soalan ini diajukan kepada siapa? InsyaAllah saya ajukan kepada Ustaz yang berbaju hijau.
Ustaz yang berwarna hijau. Berbaju hijau. Baju hijau, Masya Allah. Ustaz Ilyas? Ya. Okey. Baik, saya kira ada kesinambungan daripada yang Ustaz ulas tadi. Ya. Bagaimana zaman ini zaman yang terbuka, orang lebih suka merujuk kepada Syekh Google berbanding kita merujuk kepada kitab turas, kepada agensi berautoriti dan seumpamanya. Jadi soalan saudari tadi, bagaimana kita nak bersiap siaga berdepan dengan zaman ini, Ustaz Ilyas? Ya. Juga satu kajian Ustaz Zarifi ya. Ya. Rakyat Malaysia menghabiskan masa untuk di internet ataupun di media sosial kurang lebih 1 hari 9 jam. 1 hari 9 jam? 1 hari 9 jam. Dia bukanlah istiqomah 9 jam tu straight. Dia sikit-sikit dia ada waktu-waktunya. Sebab tu kadang kita tak heran pergi kedai makan, kadang kita tengok di meja makan walaupun 10 orang sunyi semeja. Sunyi semeja tu. Daripada ayah, mak, anak, nenek pun ada. Ayah selfie dengan ketam. Mak dia bisnes online. Anak-anak tak tahulah, baby shark, dudu semua ada. Yang tak mengadap handphone nenek tak lama nenek pun bawa keluar komputer besar, dia pun ada rupanya. Nak bagi tahunya, seperti yang saya katakan tadi, teknologi bukan untuk dihapus tapi mesti diurus dan ada disiplinnya. Saya fikir selain daripada cabaran kita untuk menapis, menyaring maklumat yang kita dapat ini, itulah sifat orang beriman. Iaitu sifatnya ialah disebut dalam Quran surah Al-Hujurat, fatabayyanu, iaitu dia semak, dia cek terlebih dahulu sumbernya daripada mana. Ni kadang-kadang kalau kita tengok banyak WhatsApp yang kita terima berkaitan tentang kematian lah banyak ni ya. Dan benda tu kadang dibuat main-main ni, kadang tak diambil serius. Kematian tuan guru ustaz, Al-Fatihah. Kadang kita tengok berjela-jela panjang, rupanya ustaz tu baru masuk uat. Hidup lagi loh kata meninggal. Saya ingat kalau 40 orang saya tak tahulah kan. Bahaya. Jadi dan dalam ramai-ramai itu tak ada seorang pun yang tanya sahih ke berita ni share. Kan? Banyak yang copy paste dari grup sebelah. Saya kira bangsa merdeka adalah bangsa yang matang. Matang dari sudut penerimaan maklumat dan bangsa yang mesti ada sikap matang dalam untuk kita nak memproses maklumat untuk disampaikan pada orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i minal kazib ayuhaddis bikulli ma sami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong sekiranya dia menyampaikan semua yang dia terima. Apa dia tu? Copy paste dari grup sebelah. Dalam banyak-banyak, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam mengulas hadis ni, dalam banyak-banyak yang cakap tu takkan tak ada yang salah. Habis dia angkut semua tu pergi ke grup lain pula, yang silap angkut sekali, dosa pun sahamnya sama. Sebab itu bahaya. Kita ini sebagai menyambut kemerdekaan pada tahun ini, salah satu perubahan atau reform yang kita nak buat, islah yang kita nak buat ialah jadi orang yang matang dalam menyaring maklumat. Ialah kalau kita di zaman sekolah dulu, kalau ada majalah sekolah, tak semua artikel tu diterima kecuali artikel yang paling terbaik. Maknanya kalau artikel yang tak diterima ni barangkali akan dibakul sampahkan. Sekarang ini, artikel-artikel yang dahulunya dibakul sampahkan, akhirnya juga tersebar dalam internet. Maknanya dulu-dulu orang hanya terima yang sedap-sedap, yang sahih, yang tepat. Tapi sekarang yang tak elok semua terikut sekali. Ini bahaya untuk masa depan kita masyarakat Malaysia terutamanya. Sebab itu bagi saya, kalau perkara itu kita tidak yakin, jangan disebarkan kerana ia akan membuatkan huru-hara dan akan menyebabkan kita saling hidup dalam keadaan tidak senang satu sama lain. Sebab itu dalam solat diajarkan, memang kita ada hak, handphone kita punya, data kita punya. Tapi ada hak yang jangan sampai menyusahkan orang lain. Contoh kalau dalam semayang, kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, ni konteks masjid lah kan. Ya. Kita kalau semayang kan, kita tengok ada orang, setengah orang dia punya takbiratul ihram. Okay. Dia punya kepak besar sungguh. Tepih orang sebelah. Yang lagi syok time dia sujud. Kita biasa tengok kalau laki-laki terutamanya, bila dia sujud dia kembang kepak tu, dia begini. Taulah dia punya, dia sadar, dia bicep, wing semua ada. Dia kembang macam ni. Kawan sebelah pun nak sujud juga. Agak-agaklah brother, awak ibadah, kita pun ibadah juga. Tapi dia punya kembang sangat. Dalam hati kawan ni, kau tunggu rakaat kedua. Rakaat kedua dia turun, dia kembang dulu. Pada muka nampak. Saya nak bagi tahu apa? Sebenarnya dalam masjid, konteks masjid dah mengajar kita erti apa? Ya memang engkau nak beribadah, orang lain juga nak beribadah. Tapi mesti ingat bahawa apa yang kita buat ini, walaupun kita punya, tetapi sedikit sebanyak memberi kesan kepada orang lain. Ini penting. Sebab itu,
Islam sangat menekankan soal kita menjaga keharmonian, menjaga kesatuan sesama kita, itulah boleh membawa kita ke arah kejayaan. Wallahu a'lam. Ustaz, sebelum saya berpindah kepada Profesor, saya nak tanya Ustaz sebagai seorang pendakwah yang banyak menjawab soalan-soalan masyarakat, hukum, hakam, pandangan. Dalam sehari Ustaz, 24 jam, berapakah jumlah WhatsApp ataupun SMS pertanyaan daripada masyarakat yang Ustaz terima? Oh banyak. Berapa banyak, Ustaz? Tak tahu share banyak. Yang penting hijau ajalah semua. 60, 40, 100, 20. Ustaz jawab ke tidak? Ha? Ustaz jawab tidak persoalan tersebut? Yang orang bagi tu. PM tepi ya. Jawab tepi. Baik hadirin semua, begitulah ya. Istimewanya Ustaz Ilyas, beliau memberikan satu mutiara bicara kepada kita walaupun secara santai tetapi ia sampai di hati kita. Baik Profesor, dalam konteks kita kemajemukan rakyat ya. Tentu sekali kita hidup dalam negara, kita ada fiqh kenegaraan yang mesti kita ikut. Tak boleh kita bertindak secara ikut suka sahaja. Jadi dalam konteks rakyat Malaysia, bagaimanakah ya kita nak wujudkan sentimen kebersamaan untuk sama-sama menyumbang mengisi nikmat kemerdekaan yang sedang kita capai hari ini, Profesor? Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana Ustaz menyebut mengisi, dia berbeza dengan kita memperjuangkan. Ya. Memperjuangkan itu sinonim dengan situasi kita belum merdeka, tapi apa yang kita perlu sumbangkan supaya kita boleh merdekakan negara. Dan kita semua, saya fikir ahli panel malam ini adalah generasi selepas merdeka. Ya, saya lahir pun hampir 20 tahun selepas Malaysia sudah merdeka. Jadi kita tidak begitu merasai bagaimana sukarnya datuk nenek moyang kita, bagaimana sukarnya pemerintah negara pada masa itu ya merangka dan berstrategi untuk membebaskan negara daripada penjajahan dan membina sebuah negara di atas paksi perlembagaan persekutuan yang dirangka sesuai dengan konteks semasa dan sesuai dengan konteks setempat. Ya, jadi situasi kita mengisi kemerdekaan pada hari ini sebenarnya kalau kita teliti sebenarnya dia sama susahnya. Ya, dari sudut pemikiran, dari sudut kita membina, membuat pembetulan kepada budaya dan cara hidup, cara berfikir, dari sudut perundangan yang adil, dari sudut kita memahami sesuatu perspektif daripada lensa yang berbeza, membina kebersamaan sehinggalah kita capai matlamat. Dan matlamat itu adalah menjadikan rakyat negara ini bersatu tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Dan nak mencapai matlamat bersatu itu sebenarnya kita perlu tahu apa cabaran strategi yang kita ada supaya kita dapat laluinya dengan betul. Ya, jadi antara yang utama ialah masyarakat negara ini perlu menjadi orang ataupun masyarakat yang berjiwa bebas. Ya, berjiwa bebas ini sangat terkait dengan jiwa merdeka yang kita bincangkan daripada awal. Maknanya mereka ini mesti bebas bersuara, bebas bertindak, bebas berfikir, tetapi dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh konteks negara. Ya, sebab itulah kalau sekiranya negara kita merdeka, tapi kita ini yang mengisi negara ini hakikatnya kita belum benar-benar merdeka dalam semua segi. Pemikiran kita, kata-kata kita banyak percaya kepada yang tidak benar, ya, dan kita banyak berkongsi dan menyampaikan juga yang bersifat fitnah kepada negara sebagai contoh. Jadi bagaimana kita nak meneruskan kemerdekaan dalam ruang lingkup yang betul? Jadi saya mengambil contoh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh. Ya, beliau dikenali sebagai seorang panglima, seorang sultan, tetapi sebenarnya banyak peperangan yang dimenangi oleh tentera Islam terutama dalam perang salib sebagai contoh, bukan kerana ketangkasan kepanglimaan dia sebagai seorang tentera, tetapi kerana kecerdikan akal. Dan kecerdikan akal itu diguna pakai dalam bentuk dia sangat sayang kepada negara yang sekaligus mencetuskan satu semangat yang by hook or by crook negara ini mesti selamat. Ya, jadi kerana itu dia berjaya membimbing, berjaya membina tentera-tentera yang akhirnya berjaya memenangkan tentera Islam yang sebenar. Jadi di situ kita melihat kepada cabaran strategi, kerana cabaran strategi itulah yang membantu kita mencari penyelesaian. Dan cabaran ini banyak. Kalau kita lihat rangka wawasan 2020 yang dirangka di awal dulu,
Ya, ada 9 cabaran strategi yang mesti ditangani, dan 9 cabaran strategi ini kalau tidak difahami oleh setiap rakyat, mereka tidak tahu bagaimana ingin mainkan peranan. Dan masa saya umur 5 tahun, Ustaz, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu adalah Yang Amat Berhormat Tun. Ya, dan saya sedar Malaysia ini ada Perdana Menteri masa saya umur 5 tahun. Yang mana pada saya rasakan ia sangat lewat buat seorang rakyat Malaysia, dan saya tidak menyalahkan sesiapa. Ya, tetapi hari ini bila saya melihat di sekolah anak-anak sempena sambutan kemerdekaan pakai baju sekolah dengan bendera ni, Ustaz. Ada songkok bendera, ada tudung bendera. Cikgu-cikgu pun pakai semua baju full suit dengan bendera. Yang menimbulkan persoalan, inikah caranya kita mengisi kemerdekaan? Kalau itu membangkitkan semangat patriotisme dan membuatkan kita membantu negara, alhamdulillah. Tetapi kalaulah itu tidak menjadi ataupun mendorong roh kita untuk sayang kepada Malaysia, maka sebenarnya kita perlu fikirkan sesuatu yang lebih berstrategi bagaimana mengisi kemerdekaan, bukan hanya secara fizikal dengan memakai baju-baju bendera. Wallahu alam. Baik, dari semua, begitulah apabila Profesor Madya telah memberikan kefahaman kepada kita, kita semua rakyat Malaysia bertanggungjawab secara bersama untuk kita menyumbang jua tenaga, pemikiran dan sumbangan kita untuk kita mengisi nikmat kemerdekaan yang sedang kita kecapi ini. Hadirin semua, kita berjeda seketika. Kembali selepas ini, saya nak tanya lagi kepada para bintang ilmuwan kita. Kita berehat seketika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam majlis ilmu. Kita terus mengkobarkan, menyemarakkan rasa semangat, rasa gembira teruja kita untuk kita menyambut kemerdekaan negara Malaysia, dan tentunya pengisian-pengisian tazkirah seumpama inilah yang akan terus memberikan kefahaman yang jitu dan semangat yang begitu tinggi kepada kita untuk kita terus berbakti kepada Malaysia, tanah air yang tercinta. Jadi semua, forum kita pada malam ini dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Bank Muamalat Malaysia Berhad dan ditaja oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, Profesor, bila Prof sebut tadi tentang kita mengangkat jalur gemilang, ya, bendera Malaysia yang kita cintai. Untuk maklumatlah para hadirin sekalian, saya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana saya dilahirkan pada 31 Ogos 1982. Prof, Ustaz, saya merupakan anak merdeka dan saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala bila mana saya menyambut hari lahir saya, se-Malaysia bercuti, ya, menyambut kelahiran saya. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah taala kerana Allah memberikan kepada saya satu nikmat ini yang besar, ya. Jadi mungkin Prof, bendera ini masya-Allah begitu istimewa sekali dan begitu dekat sekali di hati kita, ya, rakyat Malaysia. Kita sayang dan kita kasih kepada negara kita ini, ya. Mungkin Prof, apa lagi, ya, yang kita boleh buat dalam kita menunggu detik 12:30 malam ini, dan tentu esok pagi 31 Ogos kita nak menyaksikan sambutan kemerdekaan kita alhamdulillah di Putrajaya esok pagi. Tentu sekali Prof, apa lagi perkara-perkara semangat yang boleh Prof bugarkan, kobarkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton? Silakan Prof. Alhamdulillah,
bila saya dengar Ustaz cerita pasal birthday tadi, saya pun teringat mak saya 31 Ogos juga. Alhamdulillah. Jadi kita tak rancangkan malam ini mesti ahli panel ada kaitan dengan 31 Ogos, melainkan kita merdeka. 31 Ogos. Jadi masa pun tidak lama untuk kita melaungkan, bukan kali pertama, ini adalah ulangan 60 tahun episod kemerdekaan yang akan menjadi satu lagi sejarah pada malam ini. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, ya, seperti di US, sambutan Hari Kebangsaan selalunya disambut dengan bunga api dan juga barbecue. Ya, dan kalau di Perancis, kita dapat lihat bendera akan dikibarkan di seluruh pelosok negara. Dan itulah juga situasi yang kita lihat di Malaysia. Ya, dan cuma saya mengharapkan kalaulah semangat ini kita naikkan bendera, kita kibarkan sebesar-besar bendera Malaysia ini sebagaimana bendera parti dikibarkan semasa musim pilihan raya, saya rasa merdeka kita lebih meriah. Ya, cuma mungkin tidak sampai lagi sejauh itu, ya, tetapi kita maklum bahawa mengibarkan bendera itu bukan satu-satunya cara kita menunjukkan sayang kita kepada negara. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu perkara yang menyuburkan semangat. Ya, justru kita lihat kalau di UK, di United Kingdom, sambutan Hari Kemerdekaan tidak begitu disambut kerana menjaga sensitiviti kumpulan minoriti yang tertentu disebabkan oleh lambang negara dan sebagainya, tetapi ada cadangan, ya, supaya di England, di Scotland, di Wales, sambutan dilakukan dengan lebih meriah, ya, kerana mereka sudah mula merasakan bahawa semangat dan roh merdeka itu penting untuk memberi peringatan kepada golongan, khususnya golongan muda, supaya mereka menghargai nikmat kebebasan negara daripada penjajahan ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini, ya, sementara kita menunggu detik 12 malam, ya, untuk kita sama-sama merasai dan juga sama-sama bersyukur di atas nikmat kebebasan dan juga hidup dengan penuh ketenangan ini. Marilah kita sama-sama berdoa jauh di sudut hati, ya, mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini sampai bila-bila membawa kita ke satu destinasi agung yang akhirnya kita benar-benar merdeka dalam konteks Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof, satu nasihat yang sangat berguna kepada kita semua rakyat Malaysia. Baik, Ustaz Ashraf, sebagai mewakili orang muda saya kira, ya, mungkin apakah nasihat Ustaz kepada orang muda? Silakan Ustaz. Baik, sebelum saya nak cerita pasal orang muda, sebelah saya sebenarnya lagi muda daripada saya. Cuma nampak muka dia tu mungkin nampak lah kan, macam tu lah. Dan tadi saya dapat mesej, orang tanya, awak nampak ketang semacam. Saya tak jawab apa. Ketang depan tun, ketang lutut orang kata, orang Kedah kata. Nak sebutnya, kita yang muda ni ada ketikanya kita malu pada jiwa yang mungkin tubuhnya tua tetapi jiwanya muda. Tak kata kat Prof. Tak. Tapi nak sebut, apabila kita, badan kita yang muda, jiwa kita kering, tidak ada apa-apa, kita akan mati bagaikan bangkai. Tuan-tuan, ada dua jenazah apabila dikebumikan jenis tanah yang sama. Yang menguruskan jenazah orang yang sama. Tanah perkuburan yang sama. Satu jenazah dikebumikan. Orang pergi meninggalkan jenazah itu tanpa bercerita tentangnya. Satu jenazah dikebumikan, orang meninggalkan kuburannya, bercerita-cerita tentangnya. Kata Pak Buya Hamka, jenazah yang pertama mati bagaikan bangkai. Namun jenazah yang kedua bagaikan bunga yang mengharu. Kalau anak muda hendak menjadi orang biasa-biasa, anda boleh membuat pilihan menjadi orang biasa-biasa. Merdekalah diri anda. Apabila menjadi seekor ikan di dalam laut, tidak ada nilai. Namanya tenggiri, namanya kerapu, tak ada nilai. Bawa keluar daripada laut, letak dalam market, baru ada nilai. Yang meletakkan nilai orang. Yang meletakkan nilai orang sekeliling. Pokok, batang pokok sama. Jati ke, mahagani ke, dalam hutan sama. Bawa keluar, nilai berbeza. Keluar daripada kepompong kejahilan. Kita tidak mahu hanya menjadi orang yang hanya percaya-percaya pada hari ini.
tetapi kita membawa idea berfikir. Hari ini orang bila kita ceramah, dulu tak sama. 10 tahun dulu kita ceramah tuan-tuan dekat masjid, saya ceramah, orang tak tanya. Tapi hari ini bila kita ceramah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ustaz cakap ni mai pada mana? Adakah kita nak membodohkan orang? Kita kata kamu jangan tanya. Tidak. Kalau kita membodohkan mereka, mengatakan kamu tak perlu tanya, seolah-olah mereka tidak merdeka. Merdekakan mereka. Kita yang kena usaha meningkatkan idea, meningkatkan intelektual kita, supaya jiwa kita ini adalah jiwa yang merdeka. Sebab itulah keluar daripada idea-idea yang menganggap, minta maaf, hari ini kita terlupa fiqh tamkin, pemberdayaan umat. Drama-drama Melayu ada ketikanya hanya menceritakan yang kaya semuanya jahat, yang miskin semuanya baik. Tuan-tuan, dalam Quran cerita orang kaya yang baik sangat banyak. Cerita orang miskin yang juga kufur pun ada. Kita terlupa apabila kita tak mahu meningkatkan taraf ekonomi, kita rasa mungkin itu zuhud. Itu bukan maksud yang sebenar, zuhud. Macam mana tanah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, 1/3 dunia. Mereka berada di Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, Rusia. Jiwa mereka kental, semayang mereka, tahajud mereka, Quran mereka, agama mereka, harta di tangan, dunia di tangan mereka, Allah dalam hati mereka. Sebab itu tak heran apabila Umar bertanya, siapakah yang kamu mahu kalau kita nak buka wilayah dengan lebih besar? Maka dijawab oleh sahabat Nabi, kami mahu segunung emas. Kami infak, kita gunakan emas itu untuk jalan Tuhan. Maka Umar kata, aku tak nak benda tu. Aku nak kalau ada lagi Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Aku nak Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bermaksud bukan setakat madiyah, bukan setakat monumen-monumen, bukan setakat bangunan-bangunan, tetapi spend duit kita, spend keluaran poket kita. Mungkin lebih bukan pada bangunan, tetapi jiwa-jiwa yang kental, yang merdeka, yang kita nak keluarkan pada hari ini insya-Allah. Jadi kita minta kepada diri saya dan tuan-tuan semua sama-sama kita keluar daripada kemiskinan, kemiskinan jiwa dan kemiskinan harta. Dua-dua ini penting, bukan main-main. Orang bincang, kadang-kadang orang tanya kita, Ustaz, kenapa Ustaz hari ini kita tengok masalah sosial banyak berlaku walaupun di Kuala Lumpur. Kaji ada orang kata, mak ayah dia tak ada nak didik. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia bukan setakat didikan. Ada kaitan dengan ekonomi. Satu rumah PPR kadang-kadang, satu rumah 17 orang. Adik tingkatan 4 salin baju depan ipak. Duduk sekali. Rupanya bukan setakat idea, bukan setakat didikan. Rupanya ekonomi juga boleh meruntuhkan tamadun. Kalau kita anggap benda ini tak penting, kita bila bincang tentang harta, kita akan kata harta ini semuanya benda-benda yang lara. Itu kesilapan kita. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Amr al-As, sepatutnya harta ghanimah itu ada pada tangan engkau kerana engkau orang salih. Mustahil engkau akan menjadikan harta itu hanya dalam poket engkau. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Engkau akan jadikan harta itu melingkar di kalangan orang-orang yang susah kerana kecekalan hati kau, dan juga ada pada tangan engkau kekuatan madiyah. Jadi kita nak keluar, merdekakan anak-anak muda. Kita fikir lebih jauh, 50, 70, 80, 100 tahun yang akan datang. Apa kita nak jadi? Nak jadi biasa ataupun nak jadi orang yang luar biasa? Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ashraf yang telah mengasak minda anak muda untuk keluar daripada zon selesa, keluar daripada zon complacent, untuk kita mencabar diri, tingkatkan keupayaan diri untuk kita bina kualiti diri. Baik, Ustaz Ilyas, malam ini tak lengkap perbincangan kita kalau kita tak sentuh aspek syukur dan kaitannya dengan kemerdekaan. Silakan Ustaz. Baik, kalau merdeka ini kata orang Kedah independent. Oh, orang Kedah. Dah tengah-tengah malam ni. Independent ialah kalau orang yang merdeka independent. Kalau tak merdeka, dependent. Dia depend. Maksudnya, kalau orang yang masih lagi terjajah minda, jiwa dan fikiran dia ialah orang yang bergantung harap. Dia depend. Contohnya dalam soal perubahan. Mungkin seorang isteri lah, saya ambil dalam konteks rumah tangga kan. Akak, kenapa akak tak berubah lagi? Oh, saya akan berubah bila suami saya berubah. Dia ketua keluarga. Dia berubah, baru saya berubah. Maknanya dia bergantung. Dia ada meletakkan syarat. Sebab itu bagi kita dalam hidup, orang yang merdeka adalah orang yang bebas diri dia itu daripada sebarang bentuk penjajahan ataupun mudah terikut-ikut. Nabi pesan kepada kita, la takunu imma'ah.
Jangan kamu jadi orang yang mudah terikut-ikut. Bagi saya pesanan Ustaz Ashraf sangat comel tadi itu, iaitu golongan muda, ayuh di luar sana, walaupun kita tidak berada pada zaman ataupun perjuangan kemerdekaan tu, kita adalah pasca kemerdekaan, tapi kita sahut merdeka itu dengan membebaskan diri kita dari penjajahan, mengikut-ngikut budaya-budaya yang negatif. Orang buat rambut, fashion Ustaz, maaf rambut tutup mata sebelah, kita pun ikut. Ada kita pernah jumpa, dia tutup mata sebelah. Dua-dua belah pun ada. Kita pun tanya, awak ni siapa? Saya lah Ustaz. Oh gitu, dia main selak-selak. Dia nak sujud, dia kena selak macam tu. Ini budaya mana ni? Ini maknanya orang yang tidak merdeka. Jadilah seperti ikan di laut. Ustaz Ashraf tadi berpasapah, saya pun nak juga. Jadilah seperti ikan di laut. Walau lautnya masin, tetapi isi ikan tetap tidak masin. Kecuali orang yang memasinkan ikan itu. Artinya, hidup jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Karena itulah kita bangsa merdeka. Karena merdeka itu adalah mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Iaitu mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Hashtag sayangi Malaysiaku. Hashtag kita punya. Wallahualam. Alhamdulillah, hadirin semua. Begitu untaian hikmah yang diberikan oleh Ustaz Ilyas petang tadi telah memberikan kefahaman yang jelas dan jitu kepada kita semua untuk kita ini merangsang perubahan diri untuk kita jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan seorang rakyat yang menyumbang bakti secara total kepada negara kita dalam apa juga komposisi ataupun posisi yang kita ada. Baik hadirin semua, kalau di awal tadi yang memulakan ialah Profesor Madya Dr. Nik Salida, guru kami. Jadi saya nak beri ruang kepada Profesor untuk memberikan akhir kalam. Ustaz, sila. Terima kasih Ustaz. Saya nak berpantun lah pula. Silakan. Dia kalau pukul 11 dia dah masuk pesta pantun dah. Betul, silakan. Terbang tinggi si rama-rama, guna sayap bukan dengan tangan. Ya. Negara kita tanggungjawab bersama, bersatu menuju kejayaan dan kegemilangan. Baik, alhamdulillah Profesor Madya telah mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tun, Yang Amat Bahagia Tun, Menteri-Menteri Kabinet, seluruh Timbalan Menteri dan seluruh warga Dewan. Terima kasih, sayangi Malaysiaku. Kita berhenti setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.